Awak jangan nak masuk Jangan nak tipu kami. Tipu apanya ni? Nampak tak lendiak saya ni? Awak curi kat siapa tu? Bagi tahu betul-betul sebelum saya call polis. Betul lah saya dah bagi tahu ni. Abang yang tak percaya saya sekarang ni. Ni, bagi saya nak buktikan saya tap access card ni Tak payah. Saya tak nak dengar dah. Awak cakap dengan polis je. Ya Allah, kenapa sampai nak call polis bagai saya ni nak masuk office untuk bekerja je pun? Kenapa? Takut? Ada orang hantar kau ke sini kan? Suruh ceroboh office ni? Ataupun kau ni pencuri? Ha? Dia nak ceroboh masuk mencuri ke ofis kita? Ya, dah lah muka kampung. Sedekeh pula tu. Hei, patut pun kita tangkap dia. Kita tangkap pakai. Tak payah. Jangan sentuh dia. Tuan, nasib baik tuan sampai. Kita orang dapat tangkap penceroboh nak masuk ofis ni. Ya tuan. Dah lah menyamar nak jadi pekerja kat sini. Tuan nak saya call polis ke? Kita kena hukum dia tuan. Ya wah, nak hukum buat apa? Saya ni pakai lanyard. Mestilah saya kerja dekat dalam. Apa yang tak fahamnya? Mr. Zain, tolonglah explain. Dah kenapa pula Mr. Zain nak tolong dia ni? Dia sebenarnya asisten saya. Dan juga dia isteri saya.